Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita membincangkan meneruskan perbincangan berkenaan dengan permasalahan wasiat yang telah pun kita mulakan pada kuliah bulan lalu. Baik, insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan perbincangan berkenaan dengan hukum-hukum wasiat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hukum wasiat pada peringkat awal kedatangan Islam mewasiatkan ke semua harta kepada ibu bapa dan sanak saudara adalah wajib. Berdasarkan firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan ke atas kamu apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia berbuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Walau bagaimanapun kewajipan ini telah dimansuhkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan pusaka, namun begitu amalan ini masih digalakkan dengan hak maksimum 1/3 dan ditujukan kepada selain pewaris. Baik, itu secara ringkas mukadimah perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan hukum wasiat pada awal Islam, di mana wasiat adalah diwajibkan pada peringkat awal Islam sebelum diturunkan ayat-ayat berkenaan dengan harta pusaka. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 180 kata firman Allah, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajipan. Kutiba alaikum, ini diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang kamu merasa hampir dengan kematiannya, kewajipan ke atasnya mewasiatkan harta kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabatnya. Kemudian ayat ini dinasahkan hukumnya ataupun dibatalkan hukumnya. Sebab itu kita kena faham
Bukan semua dalam Al-Quran itu semua hukumnya dilaksanakan. Ada ayat yang masih terdapat dalam Al-Quran tetapi hukumnya tidak lagi diamalkan. Dimansuhkan hukumnya tetapi bacaannya masih wujud dalam Quran. Ada kategori di mana ayat tidak ada lagi di dalam Al-Quran tetapi hukumnya masih diamalkan. Baik itu di antara subjek perbincangan dalam ilmu usul al-fiqh, iaitulah an-nasakh, ataupun dibincangkan apakah ayat-ayat yang mansukh. Bahkan sebahagian ulama mengarang secara khusus berkenaan dengan ayat dan hadis-hadis yang dimansukhkan hukumnya. Jam ini ada pertanyaan berkenaan dengan korban simpan 3 hari. Pada awalnya memang tak dibenarkan untuk disimpan daging korban lebih daripada 3 hari seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Kemudian hukum itu dibatalkan dengan ada hadis yang datang kemudian, ada arahan yang datang kemudian. Begitu juga dengan ayat wasiat ni. Apabila turun sahaja ayat-ayat yang berkenaan membincangkan berkenaan dengan harta pusaka, wang ni dapat berapa, kawan ni dapat berapa, seperti mana terdapat dalam surah An-Nisa. Cerita tentang faraid ni, tentang harta pusaka ni dalam surah An-Nisa. Jadi dibatalkan hukum kewajipan mewasiatkan harta kepada pewaris-pewaris, tetapi masih lagi dibenarkan untuk mewasiatkan harta kepada selain pewaris. Inilah yang ramai masyarakat kita kurang memahami ataupun salah faham di sudut membincangkan berkenaan dengan wasiat. Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu ni, mati ya peguam peguam kata, oh wasiat pak hang dapat ini, kalau dia dapat ni, itu bergaduh. Sebab ada yang dapat tak elok dan sebagainya, maka berlakulah perkelahian dan sebagainya. Maka ini tidak bertepatan dengan yang dikatakan sebagai wasiat. Sebab wasiat kepada waris boleh tetapi bersyarat. Baik. Kecualilah waris yang telah pun pada asalnya boleh dapat kemudian dia mati. Maka yang ini insya-Allah kita akan bincang sekali lagi dalam kategori wasiat yang wajib, di mana di setengah-setengah negeri telah mewartakan berkenaan dengan wasiat yang wajib. Wasiat ini menjadi wajib bukan disebabkan wasiat yang dilakukan oleh si mati, tetapi telah diperuntukkan dalam undang-undang, dalam peruntukan undang-undang yang perlu yang dikuasakan di setiap negeri. Di antara negeri yang telah menerima pakai wasiat wajibah ini, di antaranya diwartakan di Selangor pada tahun 2011 dan di Perak pada tahun 2022. Pinang lebih. InsyaAllah saya akan bawa isu ni dan buat mengenyak ni, insyaAllah mesyuarat fatwa akan berlangsung bulan depan. Saya akan cuba ketengahkan isu ni, wasiat wajibah. InsyaAllah kita akan bincang sekali lagi dan syarat-syarat yang dinyatakan. Di Perak Selangor kita terpakai. Kira di Selangor dan Perak dah terpakai, dah jadi undang-undang, dah diwartakan.
Mesyuarat telah membuat keputusan dan telah diwartakan pada, kalau di Perak ni, pada 21 April 2022. Kalau di Selangor saya tengok tadi 2011. Nanti kita akan bincang wasiat wajibah ni macam mana, insya-Allah, dengan syarat-syaratnya yang dinyatakan nanti, insya-Allah. Itu berkenaan dengan wasiat. Okey. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Fala wasiyata liwarisin." Fala wasiyata liwarisin, tidak harus berwasiat kepada mana-mana waris. Jadi berdasarkan hadis ini, maka kata para ulama, waris yang telah pun dikira mendapat harta pusaka tidak boleh menerima harta pusaka ataupun harta peninggalan si mati melalui wasiat. Melalui wasiat tidak boleh menerima kecuali setelah telah diperkenankan, telah dipersetujui oleh semua waris. Kalau sebahagian waris bersetuju, maka hak sebahagian waris itu saja yang boleh diambil untuk bahagian yang diberikan sebagai wasiat. Baik, nanti kita akan bincang hukum tentang wasiat-wasiat, insya-Allah sekali lagi. Baik, kita terus perbincangan berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Yang pertama disebut sebagai wasiat yang wajib. Wasiat ni wajib dilakukan. Apakah wasiat yang wajib? Iaitu sekiranya ada kewajipan yang perlu dilunaskan oleh bakal si mati. Bakal si mati lah, wasiat. Sebagai contoh, dia ada zakat yang belum ditunaikan. Jadi yang ni dikena wajib wasiat pada anak-anak dia. Baik itu pertama sekali, apabila seorang mati lepas daripada urusan selenggara mayat, kena laksanakan dulu hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Dengan harta peninggalan si mati, bukan lagi bab haji, upah haji belum lagi. Yang tu kewajipan terletak pada si mati. Ni kewajipan yang terletak pada harta si mati. Contohnya harta si mati itu tak dibayar zakat dah 3 tahun. Bagi contohnya. Okey. Jadi hendaklah dulu diselesaikan pembayaran zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya si mati ada berhutang, fadainullah ahaqqu ayyuqdah. Maka hutang ni, ada hutang dengan manusia atau hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia kan hampak lah. Ayah ni ada berhutang. Saya ada pengalaman dengan seorang sahabat saya. Lama ada ayah dia meninggal, dia belik-belik buku ayah dia. Ayah ada tulis itu, saya ada hutang kepada sebulan bin sebulan sebanyak, tak banyak pun, dalam RM20 ke RM50 tu ya. Dan wang tu kaya. Wang yang orang bagi hutang tu wang kaya. Ayah kawan dia mati. Lepas tu dia pun telefon. Lepas telefon ni saya dapat tahu ayah saya ada hutang dengan cik ni. Oh, dalam banyak ni betul-betul ni lah. Saya nak bayar, tak apa, nanti saya hantar QR tu bayar. Padahal RM20 je kau tu kaya orang.
Nak nampak bahawasanya ada orang yang macam mana nak kata bakhil, dia nak tuntut hak dia walaupun sikit. Lepas tu kata Nabi, a'ti kulladhi haqqin haqqah. Kata Nabi, a'ti, berikan kulladhi haqqin, bagi semua orang yang berhak itu haqqahu, haknya. Walaupun hak dia tu tak berapa duit, tapi itu hak dia. Itu hak dia. Ada orang yang memang dia tak boleh, hak dia walaupun sekupang. Dia itu. Ada orang macam itu. Ada orang macam itu. Lepas tu bila ada pertanyaan di jawatan mufti berkenaan dengan contohnya dia nak ambil barang sahabat dia, boleh ke tak boleh, sahabat dia tak ada, kita bagikan kepada dia kaedah. Kalau sahabat dia tu jenis tak kisah, jenis tak kisah, Allah takat RM1, takat 5 kupang, takat daun selopnya, ataupun apa lagi ulang raja yang ambil tak dia maklum redha. Kita maklum tahu dah perangai dia tu memang dia tak ada masalah babak tu. Jadi kita nak ambil dia tak ada pun tak apa. Tapi kalau dia jenis yang memang tak boleh, kalau orang yang memang jenis dia, kalau dikira hak dia tu macam mana pun dia tuntut, yang tu tak boleh, kita nak mudah-mudah dengan urusan itu. Itu juga pertanyaan berkenaan dengan isteri nak buat korban, duit lebihan daripada suami bagi tiap-tiap bulan. Tiap bulan suami bagi 300, 400, dia belanja dah lebih kurang 50 lebih, dia simpan-simpan, dia nak buat korban. Boleh ke tak boleh? Jawabnya, kena tahu suami itu pesen mana. Kalau pesen suami itu tak apa, belakang aku dah bagi tu, buatlah macam mana pun, tak apa. Kalau tak, kena tanya. Sebab duit itu bukan duit si dia, duit suami. Baik, itu sebagai contoh lah. Baik, begitu juga contohnya, wajib dia wasiat sekiranya si ayah ni ada contohnya ar-rahnu. Ni lagi ramai buat ar-rahnu. Ar-rahnu ni macam mana? Hutang yang disandarkan. Hutang yang kita sandarkan bahawa rumah apa lah. Hutang tu dia wajib bayar. Dia wajib bayar. Cuma kalau tak bayar, ar-rahnu boleh gunakan sandaran itu untuk bayar, untuk jual, dan dia ambil sebagai bayar hutang dia, dan lebih itu kena bagi kepada pihak waris contohnya. Begitu juga contohnya, sudah lagi contohnya, sekiranya seseorang itu memegang amanah sebagai bendahari, sebagai contoh bendahari, dia pegang bendahari, ataupun tanah tu dia diberikan kuasa untuk mentadbir tanah, sebagai contoh. Anak-anak tak tahu, anak-anak ingat pak mereka punya, benda-benda macam ni kena beritahu. Sebab ini termasuk dalam wadi'ah, iaitu barangan yang disimpan kepada kita, di mana kita hanya sebagai penyimpan dan dia yang sebagai pemilik. Bila-bila dia perlu, kita kena bagi balik. Apatah lagi hari ini pula, kalau mungkin simpan kat kita, kita guna pula. Bila kita guna barangan yang disimpan kepada kita, dikira kita sebagai berhutang dengan dia. Itu kaedah para ulama bincang, kalau dia bukan lagi yad amanah, dia jadi yad taman. Kalau kita menggunakan wang simpan kat kita barang, tapi kita guna
Jadi kalau rosak kita kena ganti. Tapi kalau ada kat kita barang tu rosak, kita tak guna pun, kita tak perlu ganti. Itu kena faham. Kita kena faham kaedah-kaedah dalam bab muamalah ni. Itu sebagai contoh. Begitu juga yang kita katakan tadi, wasiat yang wajib seperti yang telah diwartakan. Saya baca warta-warta berkenaan dengan yang dikatakan wasiat wajibah. Saya baca ni, saya tengok hak Selangor dengan Perak sama ada keputusannya. Baik, berkenaan dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni bila berlaku apabila seorang bapa meninggal dunia dahulu daripada datuk dan neneknya. Dia cucu, pak dia mati, tok wan dia ada lagi, tok dia ada lagi. Ini dalam situasi ini, kalau ikut hukum syarak, cucu tak berhak dapat harta pusaka kalau ada waris-waris yang sama taraf dengan bapa mereka yang meninggal. Baik. Ini satu salah dia punya lah. Jadi keputusan yang dibuat, seorang kanak-kanak lelaki maupun perempuan yang bapa atau ibunya meninggal dunia dahulu daripada datuk dan neneknya berhak menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya tidak melebihi daripada 1/3 daripada harta pusaka datuk dan nenek. Dia berhak banyak mana? Dia berhak dapat apa yang pak dia dapat kalau pak dia ada. Itu yang telah diputuskan menjadi undang-undang di setengah negeri di Malaysia. Itu yang pertama. Tapi tertakluk dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki atau perempuan ke bawah adalah layak menerima wasiat wajibah. Okey. Masuk layak ni, contohnya bukanlah cucu tu pergi bunuh. Contohnya, pergi bunuh Tok Wan. Tok Wan tak dapat harta pusaka tu. Ada. Yang seterusnya, cucu dan cucu tu memang kalau ikut kiraan mereka tak dapat harta pusaka. Dia ada juga yang cucu walaupun dia cucu tapi dia dapat harta pusaka. Bila dia dapat harta pusaka, kalaulah dalam kategori anak tu tak ada anak lelaki-lelaki, anak perempuan belaka. Tok Wan dia mati, tinggal anak perempuan. Jadi bila anak perempuan, contohnya bila anak perempuan, anak lelaki matilah. Anak lelaki matilah. Jadi ketika itu cucu perempuan bagi anak lelaki yang mati tadi memang ada pusaka bagi dia. Jadi gitu. Okey. Dia macam itulah. Jadi wasiat itu mestilah pada mereka yang layak untuk menerima wasiat tersebut. Okey. Jadi kalaulah mereka dah saya katakan tadi panggung, mereka tak layak untuk dapat wasiat wajibah. Baik, yang kedua, bapa dan ibu mereka terlebih dahulu meninggal daripada datuk dan nenek. Itu biasa kita faham tadi lah. Yang ketiga, cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris bagi harta pusaka datuk dan nenek. Ini saya katakan tadi. Yang pertama tadi, mereka layak sebab mereka tak bunuh Tok Wan. Kalau bunuh, ini dia panggil, nanti kita akan bincang, dia panggil perkara-perkara yang menghalang seseorang daripada mendapat harta pusaka, iaitu pembunuh. Tapi kalau kita tengok dalam wasiat wajib, dalam wasiat pembunuh jika diwasiatkan kepada dia boleh terima harta pusaka.
Wasiat boleh terima harta. Tapi di sini ikut apa yang dibincangkan di sini, kalau tidak layak, maka tidak dapat harta pusaka tersebut lah. Baik. Sekiranya anak lelaki atau perempuan berlainan agama dengan ibu dan bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu dan bapa, maka tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk dan nenek. Saya katakan tadi lah. Sebab dia tertakluk kepada tadi ada mawani, dia panggil orang yang tertegah daripada mendapat harta pusaka. Seterusnya, sekiranya datuk dan nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, ada dah Tok Wan ni bagi dah ke cicit tu, ke cucu tu, hibah. Hibah apa? Hibah itu pemberian harta daripada seseorang tanpa ada balasan. Itu hibah. Kita bagi, dia tak bagi apa-apa kat kita. Kalau kita bagi, dia bagi barang pada kita, kita bagi barang pada dia, yang itu nama jual beli. Jual beli dengan pertukaran barangan. Jadi kalau tidak ada pertukaran barangan, kita bagi dia, dia tak bagi apa-apa kepada kita, itu nama hibah. Baik. Kalau dia dah bagi hibah, sekiranya datuk dah telah memberi harta kepada cucu melalui hibah, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka yang sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatut diterima oleh cucu daripada bahagian ibu dan bapanya, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. Itu kalau sekiranya mereka dah ada telah diwasiatkan ataupun telah dihibah kepada Tok Wan mereka dah. Jadi bila Tok Wan dia mati esok, mereka tidak berhak lagi untuk mendapat harta pusaka bapa mereka yang mati sebelum Tok Wan. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk dan nenek dengan kadar tidak melebihi 1/3 nilai harta pusaka. Banyak mana ni cucu ni nak dapat? Wasiat tu tak tahu mana, mestilah ada dua syarat. Pertama, tak melebihi daripada harta pusaka, daripada 1/3. Yang keduanya, mereka hanya dapat panggu pak mereka kalau pak mereka tu masih hidup. Kalau pak mereka masih hidup, pak dia dapat. Tapi dah pak mereka tak ada, bagilah panggu pak tu kat mereka. Macam tu bahasa mudah kita kata itulah. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat. Urusan dulu mayat Tok Wan mereka. Wasiat ikhtiyariyah, maknanya kena dahulukan wasiat yang ikhtiyariyah. Contohnya Tok Wan dia juga ada wasiat kepada sekolah agama, kepada masjid, kepada individu-individu tertentu. Yang itu kena dahulukan dulu. Selebihnya barulah dijadikan sebagai wasiat wajibah. Dan yang apa lagi dahulukan, dan hutang piutang. Kena selesaikan semua itu dulu, barulah boleh si cucu tadi ini dapat daripada wasiat wajibah. Jadi insya-Allah wasiat wajibah ni saya katakan tadi belum lagi diwartakan kita di Pulau Pinang. Tengoklah, kena ada usaha insya-Allah kita buat. Mungkin ada desakan ataupun insya-Allah bila kita bawa ke mesyuarat untuk kita memberikan apa nak kata keadilan, memang kerana nak buat ihsanlah kepada anak cucu yang kematian pak mereka sebelum Tok Wan. Ikut-ikut mereka berfikir
mereka akan dapat harta tuan melalui pak mereka atau pak mereka pergi dulu. Kan? Itu. Jadi bukan apa pun kena taduk dengan lembu ni. Kan? Taduk dengan lembau mati. Sebab itulah kita kena belajar juga. Saya tadi baru bertemu dengan Syekh Syabtu. Dia sahab Lajnah Darul Iftar di Mesir, Amin Fatwa bagi Darul Iftar. Dia bincangkan kepada kami dan dia ingat setiap kali kita nak berbuat fatwa, kita kena libatkan orang yang mahir dalam sudut itu. Contohnya kalau kita bincang bab kedoktoran, kita kena dapat maklumat daripada doktor. Kalau isu berkaitan dengan alam sekitar, kita kena ada pandangan itu. Kalau kita terlibat dengan contohnya keuangan, kita kena cari wang keuangan dulu, tanya macam mana isu ini, macam mana pembedahan plastik, macam mana kita nak kena tanya ada macam mana pembedahan plastik, ya, dan sebagainya. Jadi perlu itu nak apa? Setiap apa tu? Setiap sudut tu ada orang-orang yang berkebolehan, orang yang pakar ataupun orang yang pandai dalam bab tersebut. Jadi kita ni masjid bukan ada kepandaian bab nak tambah lembu, nak ikat lembu, bukan ada kepakaran. Jadi kita kena panggil juga mereka. Saya dah tengok banyak-banyak yang lembu terlepas, bukan apa, mereka nak pegang dengan tangan, terlepas lah. Mereka yang berikat tu pun tarik lembu tu, dililit dekat pokok, dililit dekat besi, dililit dekat tiang, baru dah lembu tu tarik. Tak terlepas sebab ada tiang tu. Satu tempat tu dengan tiang-tiang terjatuh. Tu dia tiang pun. Jadi ini perlu kepada kita kena panggil lah untuk kita punya urusan supaya tidak menjadi mudarat pada orang lain. La darar wa la dirar. Benda tu kita kena basmi. Mafsadah mudarat tu kita kena basmi supaya tidak berlaku lagi. Ini berlaku di tempat orang, mungkin akan datang kalau kita tak berhati-hati berlaku pada tempat kita. Sebab itu kita kena berhati-hati menguruskan cara ibadat yang kita nak lakukan. Ada baru ni lepas tunjuk kat saya 4 kali kawan tu dengan potong bubuh, kepala lembu tu tak angkat. 2 orang pegang kepala tak ikat. Menguat itu 2 orang tu perhatiin 4 kali kawan tu bubuh baru habis. Tu dia. Tu ada mana? Tu ada hukum lain pula lah. Minyak hayah mustakhirah, hayah madbuh. Biasanya kalau musim khutbah ni kita akan bincang hayah mustakhirah, hayah madbuh ni. Untuk nak bincangkan bolehkah, tak bolehkah, sahkah, tak sahkah sembelihan. Baru ni pula kes tembok. Macam kes tembok ni pun 3 hari juga dibincangkan dalam media sosial. Okay. Jadi kes tembok ni ada, tembok tu ada satu isu lah. Ada setengah kata boleh, ada kata yang tak boleh. Itu satu hal. Yang kedua, binatang yang ditembok tu dia tengah jinak ke tengah liar, itu pun isu lain pula. 2 isu. Baru kita boleh nak gunakan senjata tajam tanpa kita nak sembelih macam biasa. Kita hanya sekadar melukakan pada mana-mana bahagian badannya, bolehlah kita makan binatang tu. Kalau orang dulu ni bagi contoh, terlepas lembu tu
Kan kita ligat tak dapat, dia masuk dalam telaga, kepala buku ke dalam, nak macam mana? Kita dah tarik ke atas, kita duduk tengah. Tak tahu ada suap pula masuk dalam tu, suap pula mati. Ya tak ya, ambil buh kat dia, tikam kat mana-mana ada, boleh makan dah. Gitu, insyaAllah. Baik, itu isu-isu berkenaan dengan sembelihan. Baiklah. Baik. Yang kedua, haram. Wasiat adalah haram menurut syarak jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan, seperti mewasiatkan arak atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Begitu juga contohnya ini yang haram, dia bagi contoh seperti mewasiatkan melakukan maksiat. Contohnya dia suruh anak dia, so kalau aku mati, kena bawa mat pecah ragam, kena buat satu majlis menangisi kematianku. Itu dia. Ini panggil majlis meratap. Majlis meratap. Ini tak boleh lah. Ini yang masuk dalam hadis, di mana mayat akan diazab dengan tangisan orang hidup. Adakah hadis itu dipahami secara zahir gitu? Jawapannya tidak. Kerana kawan tu mati, anak dia bawa balik 10 tahun anak tak balik, bergaduh dengan si mati tu. Balik-balik dia merau, orang menangis, buat dia mati. Macam tu. Adakah akan diseksa si mati dengan sebab tangisan tersebut? Jawabnya tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tazru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa orang lain, kecuali dia wasiat untuk melakukan demikian. Dia wasiat. Dia kata kalau aku mati, kena buat majlis ratapan kematianku. Itu perbuatan itu adalah haram dan tidak boleh dilaksanakan. Tak boleh dilaksanakan. Dia wasiat duit sebahagian harta dia tu untuk dihiasi kuburannya. Dia wasiat untuk apa yang menghiasi makam dan kuburan. Baik. Tengok. Okey. Dia wasiat suruh pelok dia punya kubur. Ni tak soalan. Kita ada kena tengok dulu. Dia termasuk dalam kategori apa? Kalau kategori makruh, maka hukumnya makruh lah. Dan kalau makruh dilaksanakan. Makruh dilaksanakan. Kalau dah dia nak buat, dari ikut pandangan ulama fiqh kita, kalau dia nak buat pelok kubur tu, kalau dia guna tanah sendiri tak apa. Tapi kalau guna tanah wakaf tak boleh. Nak ambil besar tanah berbagai-bagainya, ini tak boleh. Ini sebab diwakafkan untuk kaum muslimin, tak boleh guna lebih daripada keperluan. Baik. Baik, itulah tak boleh buat binaan pada tanah perkuburan yang statusnya wakaf. Tak boleh buat. Baik. Saya biasa tanya orang buat kepuk. Dia tanya apa buat kepuk macam mana? Kami buat hak jenis selok tu. Dia dah masuk selok. Selok. Buat daripada batu ke apa ke, buat daripada pola, tapi selok lah. Selok. Macam dulu buat daripada kayu, diselok itu. Baik. Tapi kebanyakan orang yang kita tanya, dia tak mau sekadar selok. Dia nak selok, lepas tu dia sumbu semen pula dia. Jadi hukumnya kalau berselok itu dibolehkan.
Tapi kalau lampu simen tidak dibolehkan. Kerana itu dipanggil binaan yang perlu dimusnahkan kalau untuk kita nak alih dan ataupun nak buka dia. Tapi dalam situasi hari ini saya beranggapan walaupun perbuatan itu diharuskan oleh para ulama, maka hari ini saya beranggapan bahawa perbuatan tersebut seeloknya dilarang oleh pihak pemerintah. Ada arahan daripada pihak majlis ke apa-apa, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan lagi walaupun pada asalnya dibolehkan. Kenapa? Kerana kita nak hindar daripada membuka pintu kepada perkara yang tidak dibenarkan. Masyarakat tak faham. Kira buku tu tengok tulis buku ya, tak apa ya. Tu nampak yang mati itu pula orang alim pula ke apa. Masalah juga. Kan? Jadi kadang-kadang masyarakat tak faham. Macam baru ni memang tak faham. Orang dulu boleh ya datang korban sekok bernuri. Orang lain ni tak boleh. Kenapa kata boleh? Memang tak boleh. Orang dulu buat macam mana? Orang dulu buat, dia sedekah dulu ke orang miskin. Lepas boleh tu dia cari orang miskin, aku sedekah sekok nikahan. Lepas tu dia kata pula, Ustaz, saya dapat penuri lembu Ustaz bagi nikat saya tumpang penuri, saya nak ambil 3 kilo je bawa balik yang mentah, yang lipat penuri. Macam tu. Cerdik orang dulu cerdik. Dia buat nazar, boleh terima-makan. Lepas tu jangan dia sedekah lah ke orang. Bila dia sedekah ke orang, kawan tu pula dah sedekah kat dia, hadiah lah. Lepas tu dia ambil 2-3 kilo bagi balik kat kawan tu. Bukan kawan tu ambil makan hadiah lah, dia makan kawan tu bagi. Kita kena faham. Tentang jangan duk fikir aku bagi hang. Bukan kita paksa ambil balik, bukan kita ambil balik, tak, dia bagi sukarela. Itu lain. Kalau ambil paksa ambil balik, itu lain. Itu kaedah yang digunakan pakai oleh orang tua kita dulu. Macam baru ni ada seorang nak kenuri hari Sabtu. Macam mana Ustaz, saya nak buat lembu saya hari Sabtu nak kenuri, sembelih hari Jumaat. Itu nak buat macam mana? Saya nak buat, nak makan semua, ada orang suruh buat korban. Kalau nak buat korban, macam mana nak masak semua? Payah apa tadi ni? Tak payah. Boleh buat 2 cara. Sama ada sembelih korban, kemudian sedekah. Seorang tu nama seorang ya, nama yang buat kenuri tu. Seorang yang seekor lembu tu nama seorang. Dia sedekah lah bahagiannya sekurang-kurangnya 1 panggung tu setengah ganti ya. Bagi setengah ganti, bagi setengah kilo kan, bagi 2-3 kilo mentah bagi orang miskin. Yang lain tu masak, tak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua sedekah. Dulu lembu tu yang sudah kepada orang miskin. Tak kira lah miskin tu siapa. Saya miskin. Kemudian dia nak serah. Jadi saya kata yang buat korban, yang dapat pahala sedekah, dia dapat pahala bagi makan orang. Macam tu lah. Sedekah ibarat, tapi kita nak bagi mudah-mudahan dia dapat, kita bagi sedekah mentah, dia dapat pahala sedekah bagi makan orang. Macam tu. Dulu buat macam tu. Kalau tuan-tuan tengoklah, ada tu buat dan korban atau kenduri pakai lembu tu. Dia bukan bodoh macam kita, yang alim. Dia ada dalam penyelesaiannya. Kita tak faham. Baik. Itu wasiat yang haram. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh Syariat. Maka ini juga dibincangkan oleh para ulama. Jika diwasiat tu dia nak mati dah berwasiat, itu pun ada juga dibincangkan oleh para ulama. Adakah wasiat dia tu tujuan dia nak dia fikir dia tak mau bagi harta ke anak-anak.
Macam ada satu isu hari itu di Pulau Pinang kita ni, ada seorang tu wasiat wakaf sebuah rumah. Sebab apa? Sebab anak cucu tak mau balik rumah tu. Anak cucu kata rumah tu berantu. Dia pun tak fikir panjang, wakaf. Tak lama lepas tu dia minta supaya wakaf dia ditarik balik. Sebab cucu dah pulang balik, cucu anak dah balik dia. Jadi macam mana nak buat? Dibentangkan isu ni ke Majlis Fatwa. Kita bincang tengok. Dan saya minta surat perakuan wakaf tu. Dia kata, saya wakafkan rumah ini setelah saya mati. Setelah saya mati. Bila dia hebat, setelah dia mati, itu namanya wasiat. Kalau dia apa-apa pun, pemberian ke apa, wasiat ke, wakaf ke, dia hebat, lepas mati wakaf. Itu semua adalah wasiat. Walaupun dia tak sebut wasiat. Aku wakafkan tanah ni lepas aku mati, maka dia tertakluk kepada 1/3 wasiat. Tak lebih daripada itu. Tapi bila kawan ni tak mati lagi, kita harap wasiat yang belum lagi berjalan, yang ni belum mati, boleh ditarik balik. Saya nak tarik balik dia nak. Tak apa, tarik balik. Tarik balik tak jadi. Tak jadi. Ini pun satu hal tentang isu wasiat ni. Saya pernah sebut, saya nampak kata sama. Ada satu masjid saya nampak dah yang lalu. Dia wasiat selepas dia mati, dia nak bagi tanah tu ke masjid. Masjid ambil alih pengurusan masjid, pengurusan tanah tu. Yang dia selama ni makan hasil sewaan tapak daripada tanah tersebut. Jadi dia tak dapat masjid ambil. Padahal dia kata, saya wakaf selepas saya mati. Ni masjid ni buat mandai. Dia kata wasiat dah, mana boleh buat apa dah. Oh, pandai. Yang ni sampai bawa lawyer jumpa ke Majlis Fatwa. Bawa main lawyer. Dia tanya, Masjid pun dia. dah. Kawan tu. Kawan tu, makcik tu bawa lawyer. Saya tak wakaf lagi, dah lepas saya mati bawa. Dia bawa lawyer dia. Dia bawa main dengan dia punya perakuan. Oh, kita kata, ya masjid dah terkhilaf ni. Mengambil apa kita kata sewaan pada tanah tersebut, sedangkan ini belum lagi terhasil wasiat. Wasiat ni belum lagi terlaksana. Wasiat ni lepas mati baru jalan. Ini mana ada mati lagi. Jadi kita buat keputusan sebagai masjid, bagi balik tanah tu kepada pihak yang berkenaan lah. Begitu. Sampai bawa lawyer main. Padahal mudah je urusan tu, tak ada apa pun. Tapi dah ikut masjid pun kena faham juga isu ni. Kalau dia kata aku wakaf lepas mati, kena faham yang tu bukan wakaf. Wakaf tak jadi lagi. Wakaf lepas mati pun jadi. Tu pun tidak lebih daripada 1/3, kecuali waris dia bersetuju. Tak apalah. Waris bersetuju. Malam saya melihat di Pengasran ada satu surau yang masalah. Kemudian waris kata tanah ni tanah kami, tak ada pun hitam putih kata wasiat. Kawan ni wakaf, kawan tu dah mati. Jadi anak-anak ni adalah kawan ni panggung ni. Jangan nak buat. Okay? Sampai ke Jabatan Agama. Jabatan Agama hantar surat ke Pengasran, ke Jabatan Agama Pengasran, minta Masjid Pengasran uruskan. Kita kopi dah kita kebek ke tanah tu. Nak kena tengok dulu. Nak kena tengok pun minta salinan tu dah RM80. Kebek pula RM150 pakai RM2. Jabatan Agama tak ada duit kan? Saya tanya. Saya tak mahu kata apa tu. Tak apa.
Jadi di antara ini dibincangkan dengan waris-waris, ada yang bersetuju kami ni yang 5 beradik ni insya-Allah kalau dapat masuk panggung kami, insya-Allah sebab tanah tu ada jadi daripada 3 orang, ada seorang tu 3 orang, lepas tu lepas mati kau ni ada 5 orang. Jadi hak 5 orang ni dah pun berbincang, nanti tanah tu bila dipecahkan, jadi hak mereka akan stay terus untuk selesaikan wakaf bapa dia. Bapa dia dah wakafkan tanah tu dengan didengar oleh orang yang ada di kawasan tu, saksi dah, tapi dalam tak ada dokumen. Hak tu pening. Jadi isu-isu yang macam ni yang berubah. Kan nasib baik dah hak dia tu pun tak apa, kami insya-Allah kami ini. Tuan-tuan, kena ditulis apa sebagainya supaya tak jadi ukitan pada masyarakat datang. Tak terhalang kebaikan. Betul. Halang kebaikan. Nak buat tapi tak boleh. Baik, yang ketiga, harus wasiat yang diharuskan jika ditujukan kepada sahabat handai atau orang kaya yang mana mereka bukan golongan yang berilmu dan saleh. Jika wasiat itu bertujuan baik dan bertujuan untuk mengukuhkan silaturahim, maka wasiat itu dianggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah. Baik. Wasiat ini harus diberikan kepada ahli maksiat. Makruh nanti kalau kita tengok nanti yang tu, kepada orang yang bukan orang saleh. Itu harus dia dibagi. Tetapi sunat kita serahkan kepada kebaikan. Orang saleh, masjid, itu sunat. Dan sunat kita buat wasiat kepada kaum kerabat kita yang memang dia tak akan dapat harta pusaka. Ini memang disebut oleh Khatib Syirbi ni, dia kata al-afdal yustahab, dia kata disunatkan dan afdal diberikan wasiat harta kepada mereka daripada kaum keluarga kerabat yang mereka memang diketahui tidak akan dapat harta pusaka. Ini tidak dapat pusaka. Contohnya ada anak angkat. Anak angkat ni dah belah dia. Belah dia hidup. Kan? Ada isu-isu yang macam ni. Bila esok dia mati, tak ada apa-apa, wasiat pun tak ada apalah kepada kawan nak berbela dia selama ni. Berbela selama dia ni, anak angkat ni, bagi contoh. Jadi, kalaulah dia wasiatkan kepada orang-orang yang begini, dia lebih baik dilakukan. Ataupun dia wasiat kepada contohnya cucu perempuan daripada anak perempuan. Bagi bintul binti. Bintul binti ni bukan daripada dia akan dapat harta pusaka, dia tak akan dapat harta pusaka. Contohnya cucu dia wasiatkan dapat ke cucu. Cucu ni memang tak dapat harta pusaka sebab anak lelaki dia ramai. Contohnya anak lelaki dia ramai. Ada seorang cucu ni dia belah. Dia ada 3 orang anak lelaki, contohnya 2 anak perempuan. Ada seorang tu dia yang duduk belah dengan dia tu, cucu tu lah duduk belah dia pula. Cucu tu pula kalau dah tu dia ni mati tak akan dapat harta pusaka. Sebab apa? Sebab anak-anak ni ada. Bila anak ada cucu, anak lelaki ada, cucu tak akan dapat. Anak lelaki kalau anak perempuan saja, cucu ni ada potensi lah dia boleh dapat harta pusaka tu. Jadi afdal lah, eloklah, sunatlah dia berwasiat dalam isu demikian. InsyaAllah. Baik. Dan yang terakhir, makruh wasiat kepada seorang yang kurang berada dan memiliki waris yang miskin serta memerlukan harta. Ini jangan kita wasiatkan, kata Nabi, kamu tinggalkan harta kepada anak kamu lebih baik daripada kamu tidak meninggalkan harta kepada mereka hingga mereka meminta-minta. Itu kata Nabi SAW. Kan? Jadi jangan diwasiatlah. Harta dia pun tak tahu mana, anak pula tu ada. Dan esok ni dah dapat 1/3 pula kita wasiat,
apalah dapat ke anak-anak kita tu. Jadi anak-anak tu dapat harta pusaka lebih baik daripada kita membiarkan mereka tidak berharta serta kemudian meminta-minta menyusahkan mereka. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat. Pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan. Kena faham. Bila haram ni kalau pasti kita bagi kat dia, dia akan buat benda jahat. Itu pasti haram. Itu tak boleh. Sama dia hukum kita nak pergi rumah orang makan bernuri, dia ada harta haram, ada harta halal. Macam mana? Ni makruh kan? Kecuali memang dia habak, aku duit ni yang aku bagi makan hampa ni memang duit menang judi. Itu haram kan? Itu haram. Sebab jelas dah daripada sumber yang haram, maka haram lah. Jadi kalau kita bagi kepada orang jahat, kita wasiatkan kepada orang fasik, baik, dan kita tak meyakini, tak yakin ni maksud kita tak pasti lagi dia nak guna duit tu untuk melakukan maksiat, maka perbuatan itu seeloknya dielakkan kerana perbuatan itu dia akan hukumnya makruh. Tak haram. Sebab apa tak haram? Sebab belum pasti. Sebab belum pasti. Itu kena faham. Itu ni dipertanya saya. Saya dulu masa sekolah menengah kata akan sekolah menengah. Saya tak ada mendengar. Kami pergi di sekolah masyhur. Ada kawan tu dia menang, dia dapat lagu di tikap pun dia dapat. Itu belanja kami makan. Kena saat. Cerita hang pasti kan duit tu daripada duit. Kalau hang pasti, dosa hang haram. Tapi kalau tak pasti, mungkin dia belanja hampa RM50, sedangkan dia dapat tu contohnya daripada tu dia dapat 200, dalam poket dia tu ada duit dia lagi, bukan duit tu ya. Contohnya kalau pasti ni duit ni dah aku dapat, itu tak dia. Itu tak dia. Itu haram pasti. Kalau dah pasti dia tu tak boleh lah. Begitu juga pernah ada soalan dituduhkan kami di pejabat kena dengan toke-toke. Dia kata pergi hantar ayam goreng. Ayam goreng dia kata abang ayam goreng tu lah merah. Ayam merah. Dia abang ikan pula kan. Ayam merah. Ayam merah ada Tok Wan seorang. Dia kata boleh katakan tiap-tiap minggu dia hantar makanan tu kat cikgu-cikgu sekolah. Sedangkan dia waktu hidup dia kerja dia di antaranya dia toke judi. Boleh makan tak? Itu soalannya. Jadi jawapannya sama. Kalau pasti itu daripada pendapatannya haram, maka haram kita makan. Tapi kalau tidak yakin, tak yakin ke mana? Apa? Yakin kita tahu duit ni memang dia dapat. Itu nampak tu yakin. Itu tak boleh. Kalau hanya kita kemungkinan daripada yang haram, mungkin juga yang lain, itu makruh lah. Jadi kalau sebaiknya boleh dielakkan, elakkanlah. Kalau lapar, makanlah. Cikgu-cikgu, ini soalan daripada cikgu tadi kau apa itu dah tanya. Nak makan kedai apa pun ya lah. Jadi Islam ni dia hukum dia kena pasti. Dia kena pasti barulah hukum tu kita tetapkan hukum tu. Sama juga Nabi SAW kata bila seorang tu dia berasa batai kedai, dia kena pasti dengar suara kentut ataupun dia mencium ada bau. Maksudnya dia kena yakin hukum tu berdasarkan keyakinan, bukan keraguan. Keraguan tidak diambil sebagai satu hukum yang pasti. Jadi selagi tak pasti, kita kata untuk hindari itu lebih baik.
Baik, insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan bincang berkenaan empat rukun wasiat. Jadi kita akan bincangkan apakah syarat-syarat pewasiat, kemudian syarat-syarat penerima wasiat, yang ketiga harta yang diwasiatkan, dan yang keempat lafaz yang digunakan sebagai lafaz wasiat. Empat ini insya-Allah kita akan bincang satu persatu. Yang pertama kita akan bincang pewasiat. Siapakah pewasiat yang boleh dianggap sah wasiatnya? Ada orang yang sah wasiatnya, ada orang yang tidak sah wasiatnya. Jadi kita kena faham. Masa dia wasiat tu tengok dia okey ke tak okey ke. Dia 3 suku kan, dia cukup suku. 3 suku ni kita tengok macam mana. Jadi semua itu dia ambil kira untuk nak mensahkan. Bila sah pasti baru hukum wasiat itu berjalan. Kalau tak pasti itu hukum wasiat tak jadilah. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah yang itu kita akan bincang pada kuliah akan datang berkenaan dengan rukun wasiat dan syarat-syaratnya, insyaAllah. Baik, setelah itu wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi